Sebagai seorang Maulana Jaafar Serigala, kita kena berlaku adil lah. Nak bawa anak, isteri atau markah hampa kat. Percubaan kali ke-7 datang sini, 10 kali datang, 15 kali tak dapat masuk sebab memang penuh. Rupanya waktu pagi memang sangat crowded lah. Jadi kami datang tengah hari sikit. Sekarang ni pukul 2. Kopitiam 7 pagi terletak di Lebuh Tai Sin. Jadi kalau kat Penang ni sebenarnya masalah paling utama bila cari tempat makan ialah parking. Tapi kat sini parking free. Belakang tu sekolah Allahyarham Tan Sri P. Depan ni Pro 2, atas dia adalah Hotel Super 8. Senang, boleh cari. Ini dia senarai yang wajib anda order bila datang dekat sini. Save video ni supaya tak lupa. So, saya sebagai bangsa kuih tiaw, saya kena order inilah. Char kuih tiaw, lepas tu kita order tidbit sikit, dia punya spring roll. Ini kuih tiaw teng, nampak macam kuih tiaw sup, tapi dia bukan kuih tiaw sup. Yang ini nasi lemak chicken chop biasalah. Ni nasi lemak kalau siapa nak makan nasi. Yang ini cuba teka apa dia? Kuih tiaw rebus, bukan. Ini nama dia Hokkien Mee. Ini kita makan lagi. Yang ini mantau makan dengan sambal special dan air dia wajib order yang ni. Nama dia Ho Ka Sai. Cakap kopi peng. Peng tu maksudnya ais. Anda baru tahu kan? Sebab saya pun baru tahu. Jadi mari kita makan bersama-sama. Selamat datang ke negara Char Kway Teow. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai seorang Maulana Jaafar Serigala, kita kena berlaku adil lah. Jadi ada review yang bila kita buat tepi jalan tu, bang tak ada tempat lain ke kat Penang ni? Situ tak bersih lah, ada Mickey Mouse lah, lalu atas meja apa semua masuk dalam roti canai saya. Betul, itu culture dekat Penang. Dia ada yang street food dan ada juga kedai yang proper macam ni. Itu old school. Yang ini generasi baru, new school. Tempat dia selesa lah. Ada aircon, nak lepak-lepak, parking pun free kan. Nak bawa anak, isteri atau markah hampa kat sini kan. Tenang, relax. Menu pun semua ada. Jangan bimbang. Kedai ni dia buka pukul 7 pagi seperti namanya dan tutup pada pukul 3 petang. Isnin sampai Jumaat. Tapi weekend, Sabtu, Ahad, dia buka sampai malam. 7 pagi sampai 11 malam.